Guys, semalam dunia menyaksikan satu detik besar apabila Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian perdagangan baru dengan Donald Trump di Washington. Mari kita buka helaian yang ramai tak berani sebut. Di atas kertas perjanjian ini disebut sebagai timbal balik. Tapi bila dibaca betul-betul, ia berat sebelah. Malaysia diwajibkan membelanjakan hampir 1 trilion ringgit dalam bentuk pembelian pesawat Boeing, gas asli, teknologi semikonduktor dan pelaburan ke Amerika. Tapi Amerika tak perlu beli apa-apa daripada kita. Apa nama kalau bukan perjanjian yang menekan kepada pihak sebelah sahaja? Dan lebih parah lagi, Malaysia perlu hapuskan tarif dan kota import untuk barangan Amerika. Tapi produk kita tetap dikenakan tarif 19% dekat sana. Maksudnya barangan Amerika boleh masuk sesuka hati, tapi barang kita masih lagi disekat. Siapa sebenarnya untung ni? Perjanjian ini juga memaksa Malaysia ikut standard Amerika daripada piawaian makanan, ubatan sampailah ke persijilan halal. Bayangkan Malaysia yang selama ini diiktiraf dunia dengan sistem halal paling ketat, kini perlu tunduk kepada piawaian Amerika. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini soal maruah dan kedaulatan Malaysia. Lebih membimbangkan lagi dalam bab digital dan teknologi. Malaysia tak boleh mengenakan cukai terhadap syarikat gergasi seperti Google, Meta ataupun Amazon. Data rakyat Malaysia pula boleh mengalir bebas ke luar negara tanpa perlu disimpan di pelayan tempatan. Kedaulatan cyber kita pun hilang begitu sahaja. Dan kemuncaknya Malaysia mesti selaraskan dasar pertahanan dan sekatan ekonomi dengan Amerika. Maksudnya kalau Washington larang beli teknologi daripada China, Malaysia juga kena patuh. Di mana ruang bebas dasar luar kita sebenarnya? Perjanjian ini mungkin nampak gah depan kamera, senyum, jabat tangan, tanda tangan, borak-borak sikit kan, tapi di balik setiap helaian itu ada bebanan yang bakal dipikul oleh rakyat Malaysia, oleh ekonomi tempatan dan masa depan negara ini. Soalnya sekarang, adakah ini perjanjian perdagangan atau satu bentuk penyerahan kuasa secara diplomatik? Adakah Malaysia sedang menuju masa depan yang berdikari atau sedang dijadikan satelit ekonomi Amerika? Kedaulatan bukan untuk digadai atas nama pelaburan dan kemajuan tidak datang dengan tunduk pada syarat kuasa besar. Inilah masa untuk kita bertanya, siapa sebenarnya yang untung dan siapa yang sedang diperbodohkan?